Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikasihi adik kursi majlis, yang dikasihi dan dihormati yang pengetua, Tuan Haji Muhammad Faisal bin Abdullah, yang dikasihi lagi dihormati yang dipertua PIBG Encik Ahmad Rasidi bin Abdullah, yang dikasihi juga dihormati Encik Wakil Ketua PDD, yang dikasihi guru semua, kaki tangan pendidik, dan yang dimuliakan dan dikasihi waris-waris pelajar dan anak-anak pelajar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Alhamdulillah, semalam cikgu besar mari jumpa doktor dan minta doktor mari dulu, baru lepas boleh tak hadir di sekolah mendengar sintuk untuk hari Anugerah Cemerlang. Dan Alhamdulillah hari ini dengan izin Allah Ta'ala, doktor bersama dengan tuan-tuan semua untuk kita sama-sama sharing kejayaan anak-anak kita, kejayaan kita semua. Dan doktor rasa mungkin ada untuk doktor kongsi bagaimana untuk meraih kejayaan yang lebih luar biasa. Mungkin kita semua sudah tahu, mungkin kita belum tahu, tapi hari ini kita nekat untuk kita amalkan apa yang kita tahu dan kita yakin, dan kita istiqamah dalam mengamalnya, supaya kita mampu memberi satu impak luar biasa dalam kehidupan kita untuk kita kekal selamat di dunia dan di akhirat. Itu yang penting. Asas untuk doktor bersama dengan waris-waris pelajar, dengan anak-anak pelajar doktor kasih semua, untuk memastikan mereka semua berjaya luar biasa pada apa yang ada sekarang ni. Kenapa doktor cakap luar biasa? Kerana kita sebagai umat Islam satu umat yang luar biasa, umat yang terpilih. Ini yang kita perlu recognize. Kadang-kadang kita lupa recognize. Dan tuan-puan yang terkasih, waris pelajar, waris pendidik dan anak-anak terkasih yang beragama Islam, kita jangan lupa satu titik tolak kita yang utama, Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang esa, Tuhan yang benar, yang kita harus hadirkan Tuhan kita dalam kehidupan kita setiap saat dan ketika, untuk kita rasai kehebatan, kelazatan dan kehambaan, dan kita meraih kejayaan yang dijanjikan oleh Tuhan kita. Bagaimana kita nak merasainya? Bagaimana kita nak memastikan hari ini kita mampu lakukan dan kita berubah, berbeza dengan sebelumnya? Kita semua sedia maklum, kita ada rukun Islam. Kita mengucap 2 kalimah syahadat, kita bersolat, kita berpuasa, kita berzakat dan kita menunaikan haji. Kita juga ada rukun iman. Kita percaya pada Allah, kita percaya pada Rasul, kita percaya pada malaikat, kita percaya pada qada dan qadar, kita percaya pada hari akhirat. Ini semua antara tunggak-tunggak yang kita perlu faham dan yakini, supaya kita sebagai umat Muslim mampu berdiri sama tinggi dengan umat yang lain, malah lebih tinggi. Sepatutnya kita yang memimpin. Hari ini di dunia ini sepatutnya kita yang memimpin. Di Malaysia ini sepatutnya kita yang memimpin. Bagaimana kita ingin mengubah diri kita? Doktor melihat perkongsian ini daripada apa yang telah berlaku pada diri doktor. Doktor hadir ke Kedah pada tahun 2001 sebagai pakar perbidanan dan sakit kuat. Doktor bekerja di Putra Medical Center selama 2 tahun, 2001-2002. 2003 doktor buka hospital Citra Special Center, Maternity Center. Sepanjang doktor berkejaya, ia memberi satu kejayaan luar biasa dalam doktor menjalani kehidupan, mengharungi kehidupan dan meraih kejayaan. Dan apa yang doktor nak kongsi, kejayaan tidak hadir dengan mudah, dan sebagai Muslim, kejayaan dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang doktor jumpa, itu yang doktor nak kongsi hari ini. Bagaimana doktor kata macam tu? Sebab jika kita meletakkan asas kejayaan kita
selain pada titik tolak pada Tuhan kita, kita buat satu kesilapan yang luar biasa silap. Ini boleh menjejaskan tauhid kita, boleh menyebabkan kita bermasalah dengan Tuhan kita, dan kita kerugian jaminan daripada Tuhan kita. Kita bercakap pasal jaminan. Dalam kehidupan kita memerlukan jaminan, dan tiada jaminan yang lebih terbaik dan pasti daripada jaminan daripada Tuhan kita. Ini yang kita nak raih sekarang ni. Jadi apa yang kita semua ketahui, kita ada rukun Islam. Kita ada rukun Islam, kita ada 5 rukun Islam. Dan pertama-tama selepas kita mengucap 2 kalimah syahadat, kita menjadi orang Islam. Pertama-tama yang Doktor nak kongsi hari ini, Doktor pun bukan bagus sangat mana, tapi kita nak kongsi, sebab kita nak berubah hari ini. Kita nak berubah. Pertama-tama mari kita muhasabah solat kita. Solat kita menjanjikan kejayaan bagi kita. Solat kita menjadi kejayaan bagi kita. Solat waris pelajar menjadi kejayaan ibu bapa. Solat anak-anak kita menjadi kejayaan anak-anak kita. Kita perhatikan balik solat kita macam apa kualitas solat kita. Solat kita untuk bagi yang lelaki diminta bersolat berjemaah di masjid. No kompromi. No kompromi. Tiada kompromi. Kalau tak boleh di masjid, dah mesti di awal waktu. Sebaik azan bergema, itu panggilan pada Allah SWT, kita harus hadir. Sebagaimana hari ini kita hadir ke bibuah kita panggil, Tuhan SWT memanggil kita. Kalau kita tidak sedar dan kita tidak hadir, ini satu masalah tauhid, masalah hati yang luar biasa keras. Kita kena baiki hari ini. Mungkin kita tidak perasan hari ini, dan kita tidak tahu macam mana kita meraih kejayaan. Hari ini kita berubah, kita baiki solat kita. Solat di awal waktu untuk lelaki di masjid. Kalau tak boleh di masjid, di sekolah, berkumpul di mana-mana surau ataupun musalla ataupun tempat yang kita boleh berkumpul, kita utamakan solat. Kita ubah hari ini. Hari ini kita bersolat berjemaah dan di awal waktu. Kenapa Doktor kata sebegitu penting? Kerana solat adalah amalan yang pertama-tamanya dihisap oleh Tuhan kita sebelum amalan-amalan lain. Tuan tengok betapa pentingnya solat. Apa relate solat dengan kejayaan kita di dalam kehidupan di dunia? Luar biasa sekali relate-nya. Solat mengundang jaminan Tuhan kita. Kalau kita tidak menjaga solat, pertama-tamanya kita tidak termasuk dalam hamba-hamba yang dijamin oleh Tuhan kita. Bagaimana kita boleh meraih kejayaan dalam lapangan-lapangan lain kalau kita tidak dijamin sepenuhnya oleh Tuhan kita? Bagaimana? Bagaimana kita ingin berjaya kalau kita memandang mudah dengan solat kita? Dan solat di masjid adalah solat yang penuh dengan kekusyukan. Kalau kita mula-mula tak kusyuk, kita akan merasai kekusyukan. Berbeza, luar biasa sekali bezanya. Kita berada di rumah dan di masjid. Dan di masjid kita boleh melakukan solat-solat qabliyah dan ba'diyah, solat-solat sunat. Dan tuan-puan yang dikasihi, solat itu ada sayapnya. Sayapnya qabliyah dan ba'diyah. Jika tidak melakukan solat sunat ba'diyah dan qabliyah, tiada sayap, amat sukar untuk solat kita terbang menuju Tuhan. Kualitinya cukup lemah. Sebab itu hari ini Doktor minta kita ubah, kita jaga solat dulu. Kalau kita mahu kejayaan yang sebenar-benarnya, kita jaga solat. Dan Doktor berkongsi dengan tuan-puan, alhamdulillah Doktor mampu menjaga solat Doktor 5 waktu di masjid. Kalau tuan-puan berada di masjid Darul Aman, tuan-puan akan tengok Doktor berada kat situ 5 waktu di masjid. Bukan Doktor hari ini untuk share kesombongan Doktor, nak bagi tahu kenapa Doktor 5 waktu di masjid. Kerana Doktor faham ini adalah tugas yang pertama untuk menjamin Doktor meraih kejayaan. Itu saja. Sebab Doktor hendak win, hendak menang. Dalam kehidupan dunia ni kita tidak boleh kalah. Kalah berartinya kita akan kerugian selama-lamanya, baik segi keduniaan ataupun segi akhirat. Apabila kita sedar kita perlu menang, kita mesti mencari jalan untuk mencapai kemenangan. Dan ini sudah digariskan oleh agama kita. Pertama-tamanya solat. Solat. Hari ini boleh tak, Doktor nak tanya sikit, boleh tak ubah solat 5 waktu di masjid? Boleh? Boleh? Boleh 5 waktu di masjid? Masih lagi fikir-fikir lagi? 5 waktu di masjid. Tak boleh di masjid, satu tempat kumpul 5 waktu.
Kita berani cabar. Sebagai seorang Muslim, kita mesti berani cabar diri kita untuk dekati Tuhan kita dan dapat rahmat, nikmat dan cinta kasih sayang Tuhan kita. Kalau kita tak berani cabar hari ini, bila kita berani cabar? Bila kita berani cabar? Kita tidak punya masa yang banyak di dunia. Paling tinggi 60 tahun, 70 tahun. Dan setiap dekad kita ada alami kelemahan-kelemahan tersendiri di segi tenaga dan sebagainya. Kalau kita tidak mampu 5 waktu di masjid, bagaimana kita ingin memastikan anak kita 5 waktu di masjid? Bagaimana kita ingin menjadikan generasi akan datang mencapai kejayaan lebih luar biasa pada kita? Kembalikan kejayaan yang telah kita alpa dan kita rugi selama ini. Ini yang Dr. tengok. Ini 5 waktu di masjid. InsyaAllah tuan-tuan berani. Mungkin malu-malu. Dalam kebaikan tidak perlu ada kemaluan. Kita kongsi kebaikan kita dan kita tutup aib kita. Kita tutup aib kawan kita, kita kongsi kebaikan kawan kita. Ini sunnatullah, sunnah Nabi kita. Supaya kita merasai rahmat dan nikmat berada di dunia yang fana ini. Kenapa doktor bercakap macam ini? Kerana doktor nak pastikan hari ini setelah jumpa doktor, beri peluang untuk doktor berkongsi. Kita semua ibu bapa yang dikasihi, guru dan siapa pun di sini, anak-anak pelajar, berubah menjadi luar biasa dan mampu menjadi Muslim yang paling hebat di sisi mata Allah Ta'ala. Kerana kalau kita hebat di sisi mata Allah Ta'ala, kita boleh menguasai dunia ini, malah akhirat pun kita kuasai. Luar biasa. Dan kita mampu lakukannya. Cuma kita sudah dijanjikan oleh Tuhan kita untuk kita menguasainya. Ini janji pada Tuhan kita. Masalahnya kita menolak janji ini kerana kita terpengaruh dan alfa dengan dunia yang sekejap ini, hingga kita menolak kepentingan di akal di akhirat dan kita menolak Tuhan kita. Kita tidak berapa kenal dengan Tuhan kita, seolah Tuhan kita tidak mampu kita capai. Tuan-puan yang doktor kasihi, yang kedua, kalau tuan-puan ingin berjaya tak hari ini? Doktor nak kongsi tip ingin berjaya. Cabar tuan-puan hari ini 40 hari. Sudah habis 40 hari, sambung lagi 40 hari dan seterusnya, sehingga ia jadi istiqamah dan wirid tuan-puan semua. Pasti tuan-puan berjaya. Doktor sudah alamiah, doktor sudah berjaya. Doktor hadir sebagai pakar perubatan dan sakit puan. Doktor bawa diri doktor bawa arwah si doktor bawa anak seorang, sekarang ni umur 21 tahun, dan doktor bawa anak nombor 2 dalam kandungan 32 bulan masa doktor datang ke Kedah. 2003 doktor buka hospital. 2006, 2007 doktor melangkah ke produk kesihatan. 2008 produk kesihatan doktor meletup. Bulan Februari 2008 menukar doktor menjadi milioner. Sepanjang 2008 doktor melakukan sales 8 juta ringgit. 2008 doktor diuji, isteri doktor kembali ke rahmatullah bulan puasa dan 5 Ramadan. Diuji lagi pada 25 hari kemudian, 3/4 masuk ke rumah doktor. Kerana persaingan perniagaan, diupah membunuh doktor satu keluarga. Alhamdulillah doktor selamat dengan izin Allah Ta'ala. 2009 doktor menunaikan umrah yang pertama bulan Februari. Doktor bawa keluarga doktor 14 orang. Keluarga, mak dan adik-beradik dan ipar doktor bawa. Doktor sedekah. Dan 2008, 2009 Allah Ta'ala beri satu keajaiban luar biasa dalam perniagaan doktor. Doktor membuat sales 82 juta setahun. Masya Allah. Ini yang doktor nak kongsi. Dan 2010 doktor melangkah, doktor nak branding nama DR Rosby. Doktor branding nama DR Rosby, doktor buat cabaran lansing. Ingat? Dan doktor buat filem Dua Alam. Filem ni satu langkah yang silap. Ya, langkah yang silap. Doktor mengaku dan doktor minta maaf. Tujuannya untuk brand, tapi langkah silap. 2010 doktor merusuk. Tapi masih lagi mampu buat 42 juta 2010. Daripada 14 juta pada bulan Oktober 2009 merosot hingga bulan Jun 1.6 juta. Jun hingga 2 bulan Disember 2010 1.6, 1.8 juta. Dan setelah filem ditayang, doktor recognize, doktor buat mistake. Doktor memilih platform yang salah dari sisi syariat dan agama. Filem bukan satu platform yang betul untuk mengintroduce diri supaya dikenali buat branding. Tapi doktor berjaya branding, orang marah.
orang kenal doktor, alhamdulillah. Dan doktor muhasabah di balik doktor, apa doktor buat? Doktor tambah amalan doktor. Doktor baca Quran lebih banyak, doktor salawat lebih banyak. Alhamdulillah 2011 doktor bangkit balik. Kita buat stage 52 juta 2011. 2012 kita mula nak melangkah global ke Indonesia, ke Arab. Tapi dalam kehidupan panas tidak sampai ke petang, ada hujan di siang hari. Doktor pun boleh pantun juga, tapi tak apa pandai ya. 2012 bulan Februari doktor diuji, pecah kongsi dengan rakan partner doktor. Februari 2012 bermasalah sedikit, sel mula merudum. Masa tu sel bulan Februari sel 5.6 juta sel sebulan. Kemudian sel mula merudum, pecah masalah. Alhamdulillah settle bulan 8. Tidak ada mampu settle. Kita buat 4 biji kilang di kulit, prepare untuk global semua. Bulan 10 doktor diuji dengan Kementerian Kesihatan. Dr. Rosli salah kerana mengiklankan diri dan beri fakta tak tepat pada pengguna, produk bermasalah. Perniagaan ditutup dan perniagaan terus merundum. Bulan 11, tapi nak berkongsi tuan-puan, yang doktor kena ni sebaik doktor balik pada umrah Ramadan. Tengok bagaimana cerita skrip orang Ta'ala buat. Balik umrah, tuan-tuan tahu apa kita buat masa pergi umrah. Umrah Ramadan pergi beramal dan berdoa. Pastinya kalau balik kita melihat inginkan sesuatu yang bagus, sesuatu kejayaan. Tapi yang hadir bukan kejayaan, yang hadir adalah ujian yang menyusahkan, menyulitkan. Doktor berpulang pergi haji kali kedua pada 2012, bawa isteri, bawa datin. Balik kita expect settle semua, tapi datang lagi ujian. Doktor kerugian 10.3 juta kerana satu masalah. Nak cerita kepada tuan-puan hari ini bagaimana doktor hadapi krisis ni. Doktor gunakan kaedah letakkan Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan. Cara Rasul berniaga dan berurusan. Apa yang doktor fikir? Doktor muhasabah ni doktor kuatkan lagi amalan doktor, dan doktor tambah pada 2013. Kali pertama dalam hidup doktor infak sedekah secara besar-besaran. Doktor mula infak di Gaza. Doktor buat masjid di Gaza 2.1 juta. Ini mula melangkah kerana doktor percaya, kepercayaan doktor, keyakinan doktor, dunia ini milik Allah. Dunia milik Allah. Siapa di sini yang berani mengatakan dunia ini milik bukan Allah? Mempunyai dunia ini Allah. Jadi kalau doktor ingin berjaya dan mengalami kejayaan dan walaupun menghadapi apa juga cabaran dan ujian, untuk kembali berjaya pasti melalui syariat, peraturan dan cara-cara yang telah ditentukan oleh Allah. Ini kita yang doktor. Dan doktor infak sedekah, doktor yakin cara untuk keluar daripada masalah. Dan doktor betul. Walaupun sebenarnya doktor dah infak, sebelum tu pun dah infak, tapi kecil-kecilan, 30-40 ribu sebulan, kecil-kecilan. Hari ini doktor perlu keluar pada masalah yang serius ni. Doktor infak besar-besaran bermula pada Januari 2013 sehingga hari ini doktor terus infak besar-besaran kerana doktor mahu keluar pada masalah. Tuan-tuan tahu apa masalah yang doktor hadapi? Bermula pada krisis 2012, doktor sudah menggunakan saving doktor 30 juta untuk survival business. Dan doktor kehilangan sel hampir 100 juta selama 2 tahun. Kenapa doktor kongsi hari? Nak bagi tahu pada tuan-tuan macam mana cara untuk meraih kejayaan. Dan apa yang tuan-puan agak doktor dapat hari ini. Hasil doktor terus berusaha cara yang ditentukan oleh syiarat agama kita. Hari ini insya-Allah dengan izin Allah doktor akan dapat satu perniagaan baru. Perniagaan lama agak suram, dapat perniagaan baru. Menilai yang doktor sudah sign kontrak bernilai 340 juta setahun. Luar biasa. Tapi bukan senang. Masih menghadapi saat-saat kesukaran. Tapi asal kat sini nak kongsi, cari siapa? Cari Allah. Cara macam mana? Cara Al-Quran, As-Sunnah.
Lepas ni kita kongsi apa cara Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab ibu bapa buat, waris pelajar buat, pendidik buat, anak-anak kita buat, anak-anak kita kini sekolah menengah sudah balil majoritinya. Dan kalau mereka buat sekarang ni, pasti mereka lebih hebat daripada doktor. Dan kita boleh dapat lagi kontrak doktor, insya-Allah akan dapat lagi sebanyak 340 juta sebulan. Dan kalau doktor dapat kontrak ni, doktor buat sale 4 bilion setahun. Doktor akan jadi next Malay billionaire di Malaysia. Tahun ni juga next Malay billionaire. Ini cita-cita doktor. Doktor usahakan 3 tahun lepas, dan tahun ni Allah Ta'ala pastikan doktor jadi billionaire, insya-Allah. Kalau macam ni cara kita bekerja, Allah Ta'ala beri pada kita, mengapa kita tidak boleh sediakan landscape yang sama untuk diri kita dan untuk diri anak-anak kita? Kenapa kita tidak percaya pada Tuhan kita yang Maha Kaya untuk sediakan kemudahan-kemudahan mereka selain pada kemudahan pihak sekolah lakukan? Ini yang perlu kita tengok hari ini. Dan tuan-puan mungkin hari ini masih belum percaya bila doktor kata tetap akan jadi next Malay billionaire. Tapi insya-Allah kita akan sama-sama tengok kalau diizinkan oleh Allah. Dan bila doktor jadi billionaire, pasti ada tugas yang perlu doktor sandang. Dan doktor berjanji pada Allah Ta'ala, satu saja keinginan doktor kalau doktor jadi billionaire, walaupun doktor jadi millionaire tadi, satu saja keinginan doktor untuk mentaati Allah Ta'ala, mentaati Rasulnya, dan menolong agama Allah. Ini saja 3 aspek yang kita perlu jaga untuk kita mendapat jaminan Allah Ta'ala dan meraih kejayaan luar biasa. Kalau tuan-tuan berani mengubah objektif kehidupan hari ini, apa yang tuan-puan ingin pasti berlaku. Kecuali tuan-puan ingin benda-benda yang luar biasa, pelik sangat, nak ada sayap, nak pada ada benda-benda itu, tak mungkin berlaku lah, sebab tidak ikut peraturan sunat. Tapi kalau ingin kaya, ingin luar biasa, ingin rumah besar, apa boleh berlaku, asalkan tuan-tuan dekati Tuhan tuan-tuan. Bagaimana cara kita nak dekati Tuhan kita? Pertama, kita jaga solat. Hari ini kita kongsi 7 sunnah Rasul. 7 sunnah Rasul. Doktor mengamal 7 sunnah Rasul. Pertama, solat, kita sudah bincang. Kedua, solat juga, solat tahajud. Solat tahajud. Doktor mengamalkan solat tahajud daripada tahun 2004. Bila krisis hospital doktor muhasabah diri, doktor jumpa, doktor mengamal solat tahajud, mengangkat rangkap. Doktor bukan alim ulama, doktor agak ketinggalan dalam agama, tapi keyakinan dengan ilmu yang sedikit, keyakinan yang banyak, usaha, istiqamah, doktor bersolat tahajud daripada tahun 2004. Allah Ta'ala settle semua masalah doktor sepanjang 2004, jadikan doktor millionaire. Bagi lagi masalah, insya-Allah dalam masa dekat doktor akan jadi billionaire. Billionaire bukan satu matlamat doktor. Matlamat utama doktor untuk menjadi kekasih Allah, menjadi hamba Allah. Dan ini sepatutnya matlamat kita semua sebagai muslim. Tiada matlamat lain sepada matlamat ini. Sebab kita perlu kejayaan yang luar biasa. Mana mungkin kejayaan yang luar biasa kita pada masa sama menjadi musuh pada Tuhan kita? Fikirkan, kalau mau kejayaan luar biasa, mesti menjadi teman setia dia, hamba setia dia, kekasihnya yang dicintainya. Berani berubah hari ini. Solat tahajud. Solat tahajud satu-satunya amalan sunat yang mengantar, yang dijamin oleh Allah Ta'ala di dalam Qurannya, firmannya. Mereka-mereka yang bersolat tahajud istiqamah, bukan 10 Ramadan akhir saja, istiqamah setiap malam. Mereka adalah wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Bukan doktor kata, Allah Ta'ala kata. Dan di setiap malam Allah Ta'ala hadir ke langit dunia, melihat kita semua, hamba-hambanya, dan bertanya, siapa antara hamba-hambaku yang ingin sesuatu? Ada masalah apa hambaku? Ada masalah apa? Cuba cerita. Cuba main cerita, apa masalah? Apa masalah? Cerita. Aku, Allah, hadir untuk memberi segala yang kau inginkan. Masya Allah. Dan kan masa tu kita lena dalam tidur. Kalau ada dosa,
Allah Ta'ala mahu ampunkan. Dosa apa hamba-Ku? Berapa besar dosa kamu? Besar seluas langit dan bumi, sebanyak buih di lautan. Aku mampu mengampunnya. Aku Allah, aku mampu mengampunnya. Asalkan kamu ingin mencari diriku. Masya Allah. Tuan-puan yang Dr. kasih, mari hari ini, kalau sudah buat, kita teruskan. Solat tahajud, ya. Solat tahajud. Boleh ya? Boleh? Boleh? Dr. tak dengar? Nak berjaya macam mana? Boleh? Alhamdulillah. Solat tahajud, ha? Solat tahajud. Kebaikan kita kongsi. Bukan kita riak, bukan kita tak ikhlas, kita tak sombong. Kita nak kongsi kebaikan. Kita nak berjaya. Kita nak berjaya hari ini, dan kita nak berjaya dengan cara Al-Quran dan Sunnah. Kita nak berjaya dengan Al-Quran dan Sunnah. Bila kita berjaya, kita nak jaga agama kita, kita nak jaga ummah kita. Faham? Yang ketiga, tadarus Al-Quran, baca Al-Quran, faham tafsirnya dan mengamalnya. Baca Al-Quran 2 muka surat sehari. Boleh? Ha? 2 muka surat sehari. Jangan banyak sangat, takut esok tak buat. Biar hari-hari 2 muka surat. 2 muka surat. Sebulan 2 juz. 2 juz lebih. 30 hari 1 juz, 20 muka surat. 1 juz setengah. 20, 30, 60, 3 juz. Sebulan 3 juz. Ha. Quran adalah teman setia anda. Teman setia. Teman setia. Teman di dunia dan teman di akhirat. Demi Allah, doktor kongsi, kalau doktor tak baca Quran satu hari, doktor tak pegang Quran satu hari, doktor menangis. Doktor menangis kerana rindu pada Al-Quran. Doktor rindu pada Al-Quran. Walaupun doktor tak berapa pandai Quran, ada kelemahan, setiap orang ada kelemahan, tapi nak cerita feel doktor, feeling doktor. Kalau doktor tak pegang Quran, tak peluk dia, doktor menangis. Dan doktor peluk Quran, doktor menangis. Doktor cium dia. Baik, ini kalamullah, kitab Allah, mukjizat. Doktor memegang mukjizat sekarang. Apa berlaku kalau kita pegang mukjizat? Mukjizat akan bawa kita kepada kebenaran dan hak. Luar biasa. Kita mencari-cari kebenaran dan hak, kemenangan, kita lupa pada Al-Quran. Dengan Al-Quran, kita boleh mencapai kemenangan dan hak. Baca dan anggap dan alami apa yang difirman Allah Ta'ala itu, sedangkan seolah-olah Allah Ta'ala bercakap dengan kita. Masya Allah. Walaupun diwahyukan pada Nabi kita, tapi untuk kita, seolah-olah Allah Ta'ala tak bercakap lagi. Kalau tuan-tuan faham ayat-ayat Al-Quran, tafsirnya, kalau dia bercakap dengan kita, tuan-tuan akan menangis. Dalam surah Muhammad, ayat yang ke-38, ayat yang last sekali, surah Muhammad, surah Nabi kita. Siapa yang rajin baca surah Muhammad, insya-Allah boleh bermimpi bertemu dengan baginda Rasul Nabi kita. Bukan doktor kata, Allah Ta'ala kata. Dalam ayat yang last sekali, Allah Ta'ala mencabar kita. Umat manusia ni ada satu penyakit, sombong dan bakhil. Jika Allah Ta'ala minta sedikit untuk membantu agamanya, infak, sedekah, kita akan berpaling daripada Allah Ta'ala. Luar biasa. Apa yang kita nak kongsi sekarang ni, baca tafsir itu, anggap Allah Ta'ala sedang bercakap dengan kita. Feel Tuhan sekalian alam bercakap dengan kita. Apa kita rasa? Allah Ta'ala warning kita macam ni, amarah pada kita. Sedangkan aku Allah Ta'ala kaya dan terpuji, Gani Hamid. Antum fukara, kita ni miskin lagi lemah. Dan jika kita tidak mengikuti cara yang Allah Ta'ala minta ini, Allah Ta'ala warning kat kita, tunggu, aku hapuskan kamu dan aku ganti dengan kaum yang tidak berperangai macam kamu lagi. Bayangkan macam ni Allah Ta'ala bercakap dengan kita. Berani tak kita untuk tidak mengikut kehendaknya? Dan kalau kita mengikut kehendaknya, sedekah selepas baca Al-Quran, sedekah, apa jaminan Allah Ta'ala? Apa itu sedekah? Kenapa sedekah ini penting sangat menjadikan harian kita hari-hari?
Dengan sedekah tuan-puan boleh dapat, ibu bapa dikasih boleh dapat semua yang tuan-puan nak. Kerana sedekah adalah jaminan kesempurnaan iman, takwa dan kehambaan kita pada Tuhan kita. Kita ada hablum minallah, kita ada hablum minannas. Kalau kita lakukan semua ketaatan pada Allah Ta'ala, tapi kita tidak berani sedekah, atau dalam konteks luas lagi menjaga agama Allah, menjaga ummahnya, kita munafik dengan Allah Ta'ala. Munafik, kita berbohong. Kita kata kita betul, tapi bersama kita kedekut, kita sayang, dan kita tidak percaya pada Allah Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala cabar kita? Kerana dengan sedekah, Allah Ta'ala akan gandakan rezeki kita. Mungkin 10 kali ganda, back to back, back to back. Duit, kalau kita cakap pasal duit, bagi RM10, Allah Ta'ala bagi RM100. Mungkin RM100, mungkin 100 kali ganda, mungkin 700 kali ganda, mungkin whatever amount dia boleh bagi, dia punya suka. Sebab dia sudah kasih dan cinta pada kita. Dan tuan-puan yang dikasihi, kalau amalan lain, satu amalan, satu benefit, satu keuntungan yang Allah Ta'ala bagi. Tapi sedekah, satu amalan, 4 keuntungan. Luar biasa. Allah Ta'ala beri kasih sayang dia, dan Allah Ta'ala bagi cinta dia. Solat berjemaah, tadarus Al-Quran, sedekah, tahajud, 4 sunnah Rasul. Dan dalam surah Sajadah kita baca setiap hari, Allah Ta'ala refrain, pertegaskan keutamaan solat tahajud. Kita baca tafsir. Kalau tuan-tuan baca surah Sajadah, dalam ayat ke-13-14, Allah Ta'ala menguji dan memberi amaran pada kita. Jika kita tidak mendengar nasihat, arahan Allah Ta'ala, tidak mengenalnya, tidak peduli Allah Ta'ala di dunia, jangan harap kita dikenali di akhirat. Tapi ayat ke-15 yang doktor nak kongsi, Allah Ta'ala describe hari ini yang kita nak jadi. Nak jadi hamba yang macam dinyatakan, dimahu oleh Allah Ta'ala dalam Qurannya, ayat 15 surah Sajadah. Hamba-hamba Allah yang beriman itu, mereka bila yang dibaca ayat-ayat Allah akan menggeletar takut, dan mereka tersungkur sujud, menangis, bertasbih memuji nama Allah. Ini kualiti kita. Hari ini berapa banyak kualiti ini yang kita alami? Berapa kali kita alami? Setelah tahu berapa kali kita rasa takut, gemetar, sedih, menangis kerana memikirkan kesalahan, pelbagai kesalahan, masalah kita dengan Tuhan kita. Kalau kita boleh sedih memikirkan masalah anak kita, masalah isteri kita, masalah negara kita, hari ini utamanya kita memikir masalah kita dengan Tuhan kita. Adakah kita selamat daripada neraka? Adakah kita dikasihinya? Adakah kita mampu masuk surga? Terlalu banyak masalah-masalah yang perlu kita fikir hari ini. Adakah kita menangis, takut, pilu, sayu bila disebut ayat-ayat Tuhan kita? Kalau kita belum lagi merasainya, insya-Allah hari ini tuan-puan yang dikasihi, doktor minta, mari kita alaminya. Berbeza mereka yang mengalaminya, tidak mengalaminya. Berbeza. Dan di akhir ayat 15 Allah Ta'ala kunci, mereka tidak sombong. Kenapa doktor bawa cerita ni? Sebab kualitas kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, tidak boleh ada sombong. Tidak boleh ada sombong dalam jiwa kita. Dan kalau jiwa kita sombong, kualitas kita sama dengan musuh Allah Ta'ala, Iblis. Sama saja kita. Iblis memiliki ilmu, memiliki segalanya, memiliki kesempurnaan, tapi kerana sombong menjadi musuh Allah daripada dulu sampai akhirat. Dan kalau kita sombong, kita sama dengan Iblis, dan tidak masuk surga mereka yang sombong. Kita tidak boleh sombong, tuan-puan yang terkasihi, ibu bapa terkasihi, anak-anak pelajar terkasihi. Dan bagaimana kita hendak merawat penyakit sombong ni. Ini yang doktor nak kongsi. Allah Ta'ala beri jawapan. Allah Ta'ala, dia bukan macam kita beri soalan, tak beri jawapan. Kita beri soalan, tak beri jawapan. Allah Ta'ala beri masalah, beri peluang kat kita, dan beri solution. Solution di ayat ke-16. Mereka yang untuk merawat penyakit sombong tu, mereka yang sanggup bangun malam, tahajud, munajat Allah Ta'ala, berzikir, baca Quran di malam hari. Dan mereka yang siang harinya menjaga agama Allah, sedekah, jaga umat, jaga agama. Jika tuan-puan boleh buat dua ni,
penyakit sombong tidak akan ada di hati. Kita selamat. Kita meraih cinta Allah Ta'ala. Dan apa yang tuan-puan nak di dunia ni, doktor jamin tuan-puan boleh dapat. Cepat dengan lambat saja, bergantung pada kedekatan kita dengan Tuhan kita. Kerana apa? Kerana bila tuan ada kualitas ni, 7 sunnah Rasul lakukan yang besar. Selebihnya istighfar, sedekah dan berwudu. 3 lagi. Apa yang berlaku? Puan-puan dalam rahmat, redha, jaminan cinta Tuhan kita. Dan bagi yang dicinta, segala-galanya. Macam kita cinta pada seorang sesuatu. Seorang kata cinta pada isteri. Isteri minta BLV, bagilah. Doktor bagi. Doktor pergi ke Aman baru ni, doktor beli BLV kat isteri doktor RM12,000 harga. Doktor mampu, doktor beli lah. Sebab sayang. Ini benda biasa. Kita sayang pada anak kita, kita mampu, kita beli motorcar. Paling tidak kancil, ada duit sikit. Saga, ada duit sikit. Lagi bagus kita, sebab sayang. Bagaimana kalau Tuhan sayang pada kita? Allah Ta'ala sayang pada kita. Semua dia bagi, dunia dan akhirat dia bagi. Ini yang kita nak. Sebab kita nak meraih apa kita nak dengan cara yang paling pantas dan mudah, dengan jaminan pemilik alam itu sendiri. Dan tuan-puan, sebagai umat Islam, tak ada cara lain untuk mendapat semua yang tuan-puan nak kalau tuan tidak berani kembali pada Tuhan, puan-puan semua. Tak ada cara lain. Ini testimoni doktor. Testimoni orang-orang dahulu, testimoni Rasulullah, baginda Rasul, testimoni sahabat, testimoni semua umat Islam, dan akan berlaku sampai kiamat testimoni ini. Kalau mahu, berani kembali pada Tuhan kita. Teruskan pembelajaran sebagainya, tapi kualitas ini kita insert dalam anak-anak kita, dan perilaku ini diberitahu kepada anak-anak kita. Ini keutamaan. Tanpa Allah tidak ada satu pun akan berlaku. Ini tauhid, kewajipan Allah dulu, Allah ini, Allah terus. Jangan sekali-kali meletakkan dalam apa situasi selain pada Allah di hadapan. Ini yang hari ini doktor minta kita semua, termasuk diri doktor, lakukan. Diuji bagaimana, cobaan bagaimana, tetap Allah dan tetap yakin apa yang berlaku adalah terbaik untuk kita. Kerana ilmu Allah lebih pada ilmu kita. Kita mendapat musibah, kita marah ke Allah, pasti kita marah. Tapi kalau kita letak Allah di hadapan, kita tidak akan marah pada Allah. Kerana kita yakin Allah Maha Bijaksana, Maha Pengasih, Maha Pemurah, Maha Kaya, tidak akan inayah kita seperti janjinya. Kita hanya perlu dekatkan lagi dengan dia, buat lagi amalan, sabar, reda, yakin, alami kelazatan, dan pasti dalam masa yang amat sekejap dan dekat, tuan-puan akan dapat balik segala yang hilang, lebih daripada yang mampu difikirkan. Itulah syurga. Syurga boleh berlaku di dunia dengan syarat kita patuh pada Tuhan kita, patuh pada Nabi, dan menjaga agama Allah. Di syurga, di akhirat esok, Allah Ta'ala bagi gambarkan apa yang nak tak payah cakap, tak payah minta. Nak, dapat. Betul? Terfikir, dapat. Itu syurga. Benda yang sama boleh berlaku di dunia jika kita amalkan balik ketaatan kita pada Tuhan kita. Ini yang doktor nak kongsi. Dan doktor bukan saja nak kongsi dengan saya bercakap, doktor kongsi dengan cara keseluruhan, teori dan praktikal. Praktikal, agama Islam, agama praktikal. Doktor kongsi, kerana dengan hanya kita mengamal, kita akan mendapat hasilnya. Hari ini kita ada 7 sunnah Rasul. Tuan-puan cabar di tuan-puan dan anak tuan-puan untuk mengamal 7 sunnah Rasul. Anak doktor mengamal 7 sunnah Rasul. Alhamdulillah. Dan doktor yakin mereka akan lebih baik pada doktor. Sebab doktor mula mengamal tahun 2004. Doktor dah jadi macam ni. Kalau anak-anak kita mengamal sekarang ni, tuan-puan di hadapan doktor mengamal sekarang ni,
Tak sampai 2 tahun tuan-tuan akan dapat benda yang tuan-tuan tak pernah idam sebelum ni. Doktor tahun 2004 tak pernah fikir nak bercita-cita jadi billionaire. Tapi sekarang ni billionaire dah target doktor. Dan doktor yakin insya-Allah doktor akan jadi billionaire dengan izin Allah Ta'ala, dengan usaha dan cara yang betul. Sebab kalau kita cari cara lain daripada cara yang kita ada dalam agama kita ni, kita mengambil cara yang susah. Tuan-tuan pasti nak melihat anak-anak berjaya luar biasa. Kita pasti nak melihat negara kita ini aman makmur dan Islam berkembang dan diamalkan sepenuhnya. Kalau kita sendiri secara individu tidak mengamal Islam secara sepenuhnya, bagaimana kita ingin masyarakat dan negara mengamal sepenuhnya dari segi politik dan sebagainya? Ini satu keadaan yang sukar. Nabi dulu diutus bagi Rasul mengamal, para sahabat mengamal Islam secara keseluruhan, barulah terbentuk negara Madinah dan sebagainya. Dan kemenangan demi kemenangan diraih kerana bersandar pada cara yang Al-Quran dan Sunnah. Betul-betul hari ini dan hadir ke sekolah ini semata-mata untuk kongsi hal ini. Kalau tidak, doktor tak hadir ke sekolah ini. Sebab doktor nak wali pelajar, adik-adik pelajar, anak-anak pelajar, tenaga pengajar hari ini berubah cara macam mana menjalani kehidupan dan mengajar anak-anak kita. Setiap saat dan ketika Allah Ta'ala di hadapan, perbanyakkan apa-apa aktiviti, ibadat-ibadat untuk kita memuji Tuhan kita. Kita boleh buat solat duha di sekolah. Pagi mulakan dengan duha, pagi mulakan dengan sedikit bacaan Al-Quran. Kita beralih sikit-sikit. Kita khatam Al-Quran di sekolah. Walaupun ini tidak disuruh oleh Kementerian Pendidikan, tapi Allah Ta'ala suruh. Apalah kerajaan berbanding kerajaan Allah Ta'ala? Apalah jaminan semua berbanding jaminan Allah Ta'ala? Kita mahu meraih kejayaan dan jaminan yang sebenar-benarnya jaminan. InsyaAllah tuan-puan yang dikasihi, kalau dipanjangkan umur dan diberi izin Allah Ta'ala, doktor akan jadi billionaire dan doktor akan ubah masyarakat Muslim satu Malaysia. Malah dunia doktor akan ubah. Sebab doktor ada di dunia hanya sekali saja. Dan doktor ingin kembali kepada Allah Ta'ala sebagai hamba yang paling dia sukai pada zaman sekarang ni. Itu cita-cita doktor. Cita-cita mesti besar. Sebab kita hendak kembali pada Tuhan kita sekali saja. Tidak ada orang yang mati dan kembali lagi, tidak ada. Peluang, harapan, keinginan hanya di dunia. Hari ini kita mengajar anak-anak kita bercita-cita luar biasa di luar kotak fikiran. Tanamkan pada mereka cita-cita luar biasa. Dengan apa? Dengan yakin pada Allah, amalan cara Rasul. InsyaAllah mereka akan menjadi luar biasa. Kita tidak perlukan kewangan yang banyak. Kita perlukan keimanan, ketakwaan dan kesanggupan kita mengamal agama kita secara keseluruhan, fundamental. Doktor akan buktikan depan tuan-tuan semua, doktor boleh menjadi billionaire dan boleh menjaga rumah ini. Kenapa doktor nak jaga? Lagi doktor jaga, lagi doktor kaya. Lagi doktor, Allah Ta'ala sayang kat doktor. Doktor tak akan rugi. Tuan-puan buat benda sama, tuan-puan dapat benda sama. Tidak akan rugi perniagaan dengan Allah Ta'ala. Tidak akan rugi. Marilah hari ini kita berniaga dengan Tuhan kita. Berniaga, bisnes dengan Allah Ta'ala. Apa itu bisnes Allah Ta'ala? Mudah saja. Taati Allah, taati Rasul, menolong agama Allah. Sedekah, tolong. Hari ini, 2 hari lepas, cikgu datang ke tempat doktor, minta untuk doktor buat surau 15,000. Betul? Yuk. Dan buat wakaf 10,000. InsyaAllah doktor akan buat. Doktor akan buat. Bagi masa sedikit. Sebab doktor dalam kepayahan juga. Tapi keyakinan doktor melepasi kepayahan dan kesukaran doktor hadapi. Walaupun doktor 24 bulan, 26 bulan doktor kerugian sedikit, paling sedikit 1 juta sebulan doktor ambil seri doktor. Seri pun dah tak tinggal banyak. Tapi ini biasa dalam perniagaan. Dan doktor cukup bersyukur, terima kasih. Melalui ujian inilah doktor lebih mengenal Tuhan doktor. Seolah Allah Ta'ala berada di hadapan. Doktor solat, doktor menangis. Doktor solat, doktor menangis. Doktor menangis. Sebab saat solat, saat rasmi doktor bersama dengan dia, mengadu padanya berbagai berbagai masalah, dosa, kesalahan, ketidaksesuaian
Selalu buat. Janji tak buat, buat lagi. Janji tak buat, buat lagi. Mengadu padanya. Di saat sujud, lama sujud, mengadu. Banyak benda yang nak diadu. Menangis dalam solat. Kalau perempuan tak biasa menangis dalam solat, belajar menangis dalam solat. Bagaimana nak menangis dalam solat? Kena khusyuk. Bagaimana nak khusyuk? Ada beberapa teknik secara fizikal kan nak khusyuk. Pertama, kena faham tafsir. Yang kedua, cuba ulangi bacaan tu berulang kali. Dan amati fahami tafsirnya. InsyaAllah tuan-tuan akan rasa kelazatan. Kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, ingat maknanya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Ulang berulang-ulang kali. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah sekian alam. Ulang berulang kali. Ulang 20 kali, 30 kali dalam solat, hingga terkesan di hati. Boleh merasa kebesaran Allah Ta'ala. Pasti tuan-tuan boleh menangis. Belajar menangis Allah Ta'ala. Air mata yang menangis untuk Allah Ta'ala mampu memadan api neraka. Sedekah tuan-puan mampu memadan api neraka. Sedekah tuan-puan mengundang cinta Allah dan cinta makhluk. Jadilah hari ini sebagai waris pelajar, tenaga pengajar, adik-adik pelajar yang memegang teguh segala sunnah Rasul dan Al-Quran. Kembali, boleh berpakaian macam ni, tak payah pakai jubah, boleh simpan janggut, sunnah Nabi. Alhamdulillah, sunnah Nabi semua buat. Tapi utamakan 7 sunnah utama Nabi. Solat berjemaah, tadarus Quran, tahajud, berduha. Betul lupa. Dalam kesibukan nak mari kat sini, doktor berduha 8 rakaat. Rutin doktor 12 rakaat duha. Kenapa doktor berduha? Kerana punca rezeki daripada duha. Allah Ta'ala mengampun dosa kita daripada duha. Pagi-pagi lepas subuh kita berduha 2 rakaat paling minimum. Doktor berduha pada tahun 2004. Doktor buka cerita bagaimana doktor berjaya dan akan terus berjaya. Sebab ini hak Allah Ta'ala, bukan hak doktor. Cuma doktor mahu buktikan. Sebab testimoni dah lama tak ada. Tanpa testimoni orang tak apa percaya pada agama yang benar ini. Tak berapa nak percaya. Hari ini kita buat testimoni individu. Puan buat testimoni untuk suami, untuk anak. Tengok, I dah buat, I dapat apa? Kenapa you tak nak buat? Kenapa abang tak nak buat? I dah dapat. InsyaAllah abang akan buat. Buat testimoni sendiri. Agama kita agama penuh dengan keajaiban-keajaiban, penuh dengan cinta, penuh dengan kelazatan, penuh dengan ukhuwah, penuh dengan kasih sayang. Ini agama kita. Sebab itu bila cikgu hadir, doktor tak pernah menolak. Kerana ini platform untuk doktor sebarkan kehebatan Tuhan kita dan kembalikan umat ke pesada yang betul. Dengan sedikit kewangan Allah Ta'ala berikan doktor sudah berjanji dengan Allah Ta'ala untuk menjadi penolong agamanya. Ini yang terbaik yang mampu doktor buat, dan tuan-tuan semua buat. Kita pakai tolong agama dia, berartinya kita tolong diri kita sendiri. Dia tak perlukan kita. Nah, boleh ya? Boleh hari ini kita sharing? Okey? Boleh ya? Cukup ya? Cukup ya? Tak boleh lagi. Kita sudahi dengan biar barakah, doktor baca doa sikit. Doa doktor ringkas saja. Doa doktor ringkas saja. Doktor tak apa nak pandai sangat. Doktor akui kelemahan doktor banyak. Kemudian doktor minta tuan-puan aminkan doa doktor. Boleh tak? Adik-adik pelajar semua aminkan doa doktor. Lepas doktor berdoa, tuan-puan semua yang hadir ni tengok pasangan tuan-puan kiri kanan. Tengok. Tanya, kalau boleh biar like sama-sama jantina lah. Senang. Tanya puan mau apa? Yang paling nak sekali. Yang paling nak sekali. Hajat 1, 2, 3 hajat. Yang paling nak cerita kat kawan sebelah. Kawan sebelah cerita kat kawan sebelah. Jadi doa pada kawan kita apa hal dia nak. Doktor aminkan kat sini. Boleh ya? Boleh. Kemudian akhir sekali doktor minta semua yang hadir ni doa kat doktor. Doa supaya doktor jadi hamba Allah yang beriman, bertakwa, dan perniagaan doktor yang doktor berusaha sekali berjaya. Sebab kalau berjaya, tahun ni juga doktor akan jadi billionaire. Jadi billionaire, sekolah dapatlah. Bukan sekolah ni saja minta doktor.
Beratur sekolah minta. Satu sekolah 15-20 ribu. Sekolah patah air dah settle surau. Sekolah Tiga Bendahara suruh repair surau. Masjid suruh repair. Semua mari hadap kat doktor. Alhamdulillah, ini rezeki. Rezeki tak mari. Walaupun tak mari lagi, kita tahu ada cara dia. Itulah usaha. Usaha itu asbab. Tapi kalau letak Allah, kadang-kadang asbab tidak perlu lagi. Kadang-kadang. Biasanya kita manusia besar, asbab tetap ada. Usaha, yakin, amal, tunggu apa yang Tuhan bagi. Kalau tak bagi lagi, teruskan, redha, sabar. InsyaAllah akan dapat. Boleh ya? Kita mulakan. Kita mula-mula doktor berdoa, ringkas saja. Lepas tu tuan berdoa untuk di kawan-kawan, hajat, tanya hajat lepas tu. Dulu doa, kemudian dulu doa kat doktor. Akhir sekali kita bagi sedekah sedikit lah. Kita bagi berkat majlis tadi, kita sedekah. Kita sedekah. Hari ni kita sedekah. Waris belajar sedekah untuk sekolah. Ikut sekolah lah nak buat apa-apa aktiviti yang bagus. Kemudian insyaAllah doktor akan sedekah 25,000 semua ya. Surah 15,000, tu 10,000. Kita akan sedekah. Doktor tak loket nak sedekah. Sebab doktor yakin doktor sedekah 15,000, 25,000. Doktor minta at least dengan Tuhan kita 1,000 kali ganda. Dia nak bagi bila, itu dia punya pasal. Tapi kalau boleh bagi cepatlah. Kita macam tu dengan Tuhan kita, please. Kita kata dia, Allah Ta'ala kata dia ada, tapi di mana dia? Allah Ta'ala suruh kita menyembahnya dan mengalami makan ihsan. Tapi maaf itu konsisten, makan ihsan ini disalah interpretasi oleh orang-orang agama. Menganggap makan ihsan ini makan yang cukup tinggi hingga kita ni tak mampu menikmati makan ihsan. Tuan-tuan tahu apa itu makan ihsan? Sayyidina Jibril masuk menghadap Nabi, tanya baginda Rasul, apa itu ihsan? Nabi menjawab, ihsan itu kita menyembah Tuhan kita, Allah Ta'ala, seolah-olah kita melihatnya. Dan kalau kita tak mampu melihatnya, kita tahu dia melihat kita. Bagaimana kita melihat Tuhan kita? Kita melihat Tuhan kita, mengenal Tuhan kita bukan dengan zatnya, tapi dengan ciptaannya dan dengan manajemennya. Simple. Setiap sesuatu ciptaan adalah ciptaan Tuhan kita. Kita sendiri semua. Dan pengurusan Tuhan kita. Kita bawa dia ke dalam hidup kita, kita akan dapat rasa dia bersama kita. Itu penting sangat supaya kita rasa kita terkawal. Nak buat benda tak bagus, Allah Ta'ala tengok. Buat benda bagus, Allah Ta'ala tengok. Kita happy. So itu motivate kita untuk buat kebaikan demi kebaikan demi kebaikan, dan kejayaan demi kejayaan. Okey, kita mula doa ya, tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Sesungguhnya hari ini ya Allah, kami merayu kepada-Mu ya Allah. Kami merayu dengan kehinaan kami ya Allah, kelemahan kami ya Allah, kekurangan kami ya Allah, dosa-dosa kami yang banyak ya Allah, kelalaian kami yang banyak ya Allah, nikmat-Mu yang banyak yang kami tidak syukur ya Allah. Kami merayu kepada-Mu ya Allah, berkatilah majlis ini ya Allah. Jadilah kami semua yang di sini ya Allah, hamba-Mu yang beriman bertakwa ya Allah, di mana Kau mengampuni dosa kami segala. Apa juga dosa kami ya Allah, sebanyak luas lautan ya Allah, sangat luas lautan ya Allah, lebih lautan ya Allah, kami dan kami Kau ampunnya ya Allah. Kau jadilah kami hari ini ya Allah seperti kain yang putih ya Allah, di bari yang baru lahir ya Allah. Janganlah Kau kedekut dengan kami ya Rabb. Janganlah Kau kedekut dengan kami ya Rabb. Janganlah Kau kedekut dengan kami ya Rabb. Sesungguhnya kami merayu ya Rabb, ampunlah dosa kami. Karena jika sesasi terbagi dosa kami ya Allah, pasti Kamu tidak memindahkan kami, pasti Kamu menjauhi daripada kami ya Allah. Ya Allah, sucilah kami dari segala dosa ya Allah, sucilah anak-anak kami dari segala dosa ya Allah, sucilah mereka dari segala dosa ya Allah. Kau jemputlah kami ya Allah, kami menunggu di pintu-Mu ya Allah. Jemputlah kami masuk ya Allah. Kau sayangilah kami ya Allah, Kau maafilah kami, kasih kami ya Allah. Carilah tempat untuk kami mengadu daripada-Mu ya Allah. Ya Allah, terlalu banyak yang kami inginkan ya Allah, kejayaan-kejayaan di dunia yang akhirat ya Allah, kejayaan anak-anak kami ya Allah, kejayaan diri kami sendiri ya Allah. Tiada siapa pun yang mampu memberikan selain pada-Mu ya Allah. Ya Allah, jawablah
kesabaran, ketenangan, takwa dan iman padamu ya Allah. Anugerah kami katakan anak kami kejayaan luar biasa yang tidak pernah kami fikir sebenarnya ya Allah. Tidak pernah kami fikir ya Allah. Ilhamlah kepada kami ya Allah, ilhamlah pada anak-anak kami ya Allah, untuk menjadi hamba-Mu yang berguna, menjadi pejuang-pejuang-Mu ya Allah, menjadi pejuang agama-Mu ya Allah, memperkasakan agama-Mu ya Allah, menjadi pemimpin agama-Mu ya Allah. Ya Rabb ya Tuhan kami, sesungguhnya kami miskin lagi hina ya Allah. Kaulah yang kaya dan terpuji ya Allah. Mohon sangat ya Allah hari ini ya Allah, Kau betulkan hati kami ya Allah, Kau betulkan tauhid kami ya Allah, sehingga kami tidak mengutamakan selain padamu ya Allah. Semoga kalimah syahadat kami, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu benar-benar melekat di hati kami dan amanah akhlak kami ya Allah. Itu tiada Tuhan selain-Mu ya Allah, yang tiada Tuhan selain-Mu, yang tiada yang utama daripada-Mu, dan apa juga ketika keadaan ya Allah, kami mengatakan Engkau pertamanya ya Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Rasul-Mu ya Allah, iaitu kami mengikut teladan baginda Rasul ya Allah, kami mengikut teladan suri baginda Rasul untuk sampai kepada-Mu ya Allah. Inilah yang kami faham ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, hari ini ya Allah, Kau lembutkan hati kami dengan iman dan cahaya-Mu ya Allah, Kau lembutkan hati kami dengan iman dan cahaya-Mu ya Allah, agar kami dapat bersama ya Allah mengamalkan 7 sunnah Rasul ya Allah. Hari ini ya Allah, kami bersama 7 sunnah Rasulullah, kami dapat bangkit tahajud ya Allah, kami tadarus Al-Quran dan mengamalkannya ya Allah, kami berjemaah, kalau berjemaah ya Allah, semua waktu ya Allah, khusyuk dalam solat ya Allah, sabar dalam solat ya Allah, kami berdoa di siang hari ya Allah, dan kami bersedekah menjaga agama-Mu ya Allah, menjaga umat-Mu ya Allah, dan kami dengan senang hati ya Allah meraihkan, memberikan cinta-Mu ya Allah, pertolongan-Mu ya Allah, perasaan-Mu ya Allah. Kami beristighfar setiap saat, berzikir setiap saat, dan mohon ampunan-Mu ya Allah, dan kami Kau beri anugerah yang paling luar biasa ya Rabb. Kau beri kami menjaga wudhu kami, iaitu kami dalam suci setiap masa ya Allah, di mana malaikat mohon ampun untuk kami setiap masa dan tingkah ya Allah. Anugerah pada semua yang hadir kat sini ya Allah, kebolehan-kebolehan ini ya Allah, kerana sesungguhnya Kau maha perkasa lagi maha tinggi ya maha mulia ya Allah. Ya Allah ya Rabb, janganlah Kau lepaskan tangan kami ini tanpa Engkau mengampuni dan memberikan segala yang ingin doakan hadiah ya Allah. Sesungguhnya Engkau telah berkata Kau mandu untuk tidak memberi apa yang dipaham oleh hamba-Mu yang mengadah tangan pada hari ini ya Allah. Kami meraih pada-Mu ya Allah, beri apa yang kami mohon kepada-Mu hari ini ya Allah. Allahu Akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin amin rabbal alamin. Allah Akbar. Insyaallah boleh tuan-puan tanya masing-masing sebelah hajat masing-masing, rakam masing-masing, 2-3 hajat yang utama nak settle dalam keadaan yang segera. Dr. aminkan kat sini insya-Allah. Berkat kita berkumpul dan kita serahkan diri pada kita Allah Taala, insya-Allah luar biasa berlaku. Hari ini hari untuk kita dapat taufik hidayah. Kita mahu berubah hari ini. Kita tak boleh berubah cara biasa, kita kena berubah cara Al-Quran dan Sunnah. Doktor tidak ada apa-apa kekuatan. Kekuatan semua daripada Allah. Dan doktor tidak ada apa-apa kelebihan. Kelebihan kita adalah kita menyerah diri pada kita Allah. Kita memuliakan, meninggikan Tuhan kita. Sila tanya doa dah tahu dah doa masing-masing. Hajat. Sila berdoa dan doktor amin kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillah. Allahu la ilaha illallah wa ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rabb, kejabalah doa-doa wali mereka. Bagaimana dia mendoakan kaum-kaum mereka, Ya Allah, Ya Rabb. Mereka benar-benar, Ya Allah, Ya Rabb,
mendoa ikhlas hati hajat-hajat pada kawan mereka ya Allah ya Rabb. Kau tunjuklah kebaikan-Mu ya Allah ya Rabb. Kau tunjuklah kasih sayang-Mu ya Allah ya Rabb. Kau tunjuklah ya Rahman ini. Hari ini ya Allah, agar kami hadirkan sini mendapat hidayah yang luar biasa ya Allah. Momen hidayah, momen yang cukup luar biasa ya Allah. Momen taubat, momen yang luar biasa ya Allah. Saat-saat taubat, saat-saat hidayah ya Allah dan biar-Mu ya Allah. Saat-saat taubat, saat-saat hidayah dan biar-Mu ya Allah. Bukan milik kami ya Allah. Hari ini ya Allah, mudah-mudahan dengan Kau memberi apa yang dihajati, mengampunkan dosa-dosa kawan-kawan kami ini yang berdoa untuk kawan mereka, hajat kawan yang terkabulnya hajat mereka ini ya Allah. Berikan hidayah yang membawa mereka selamat dunia akhirat ya Allah. Janganlah Kau ikut dengan hidayah-Mu ya Allah. Tolonglah kami ya Allah. Saat kami bertobat, tobatan dan usaha pada-Mu ya Allah. Kau kembali menjaga betul-betul segala amalan kehebatan kami pada-Mu, ibadah kami pada-Mu ya Allah. Begitu kan anak kami ya Allah. Kerana sedekah masa di dunia ini amat terasa sangat ya Allah. Sedekah masa di dunia ini amat terasa sangat ya Allah. Amat terasa sangat ya Allah. Jangan Kamu hina kami, jangan Kamu merugikan kami ya Allah ya Allah. Dengan kelainan kami mengejar dunia yang tidak habis ini ya Allah. Yang kami akan tinggalkan dunia ini, kami akan tinggalkan sepenuhnya di dunia ini ya Allah. Bagaimana kami ingin bertemu tanpa berkala ya Allah. Bagaimana kami ingin bertemu tanpa reda-Mu ya Allah ya Allah. Tanpa taubat-Mu ya Allah, tanpa ampunan-Mu, tanpa hidayah-Mu ya Allah. Hari ini ya Allah ya Allah, kami meraih pada-Mu. Berilah apa yang kami doakan, Kau kami dan akan muka dengan yang Kau mungkin hidayah yang memberi keselamatan selamanya kepada kami ya Allah ya Allah. Semoga kami menyembah-Mu tidak seperti sebelum ini ya Allah. Kami akan menyembah-Mu tidak seperti lagi sebelum ini ya Allah ya Allah. Kami akan meninggikan-Mu, mengesahkan-Mu tidak lagi seperti sebelum ini ya Allah. Mohon ya Allah ya Allah ya Allah. Karena yang kami tak ada ini Kau penuhi dengan pemberian-Mu ya Allah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allahumma shalli ala Muhammad ya Allah. Allah Akbar. Insyaallah tuan-tuan, InsyaAllah Allah Ta'ala akan beri apa kita hajat hari ini, InsyaAllah. Dan last kali mohon doakan doktor sikit. Mudah-mudahan berkat doa tuan-tuan, cita-cita doktor untuk jadi billionaire akan tercapai. Perniagaan doktor tengah urus sekarang ni akan tercapai. Buat pengetahuan tuan-tuan, sekarang ni doktor mengurus, mencebur diri dalam perniagaan minyak sawit. Kita dapat kontrak sebanyak 1 tahun 120,000 metrik tan bernilai 330 juta ringgit setahun. Adalah sedikit untung. Dan insyaAllah kita akan dapat kontrak lagi 120,000 metrik tan sebulan bernilai sebulan 400 juta ringgit. Setahun lebih 4 bilion lebih. Semua ini perlukan kekuatan-kekuatan kita semua, doa apa yang Allah memberi pada kita. Dan jika sudah beri pada kita, kita gunakan untuk agama Allah, untuk membantu umat Allah. Jangan kedekut bila dapat tu ujian, kata kita takut. Jangan, itu setan dah masuk, dah menipu kita. Kita beri terus. Keuntungan pertama pada bulan ni dengan transisi yang berlaku, InsyaAllah kita akan untung sebanyak bersih 2 juta ringgit lebih. Dan kita sudah confirm untuk infak ke Gaza 1 juta ringgit. Itu cara doktor. Ini cara kita tuan-tuan. Kita berniaga dengan Tuhan kita, kita tidak akan rugi. Percayalah. Kalau kita nak harapkan kerajaan tolong kita, kerajaan bagi brem saja, RM5 buat, RM500 buat apa tuan-tuan? Ambil lah, tapi apa tuan-tuan boleh buat? Mana tu cakap, apa kita boleh buat dengan RM600 setahun, bukan setiap bulan. Tapi berniaga dengan Tuhan kita, letak RM500, dia mungkin bagi RM50,000. Dan kadang hadir satu orang minta tolongan kita dalam keadaan yang amat terdesak, dia perlukan RM50 ataupun RM100. Dan kita tak pandang dia datang pada kita. Walhal yang datang itu Tuhan kita. Allah Ta'ala datang dengan cara dia, peristiwa dia. Sebab kita mengenal Allah dengan peristiwa, dengan ciptaan dan peristiwa. Dia datang untuk menguji hati kita, sebab dia nak memberi rezeki pada kita. Satu hamba Allah datang, RM100 contoh, dan kita tak pandang dia. Dan kita mengadu pada Tuhan kita. Padahal doa kita 2 hari lepas Allah Ta'ala sudah terima. Kita minta katalah RM10,000 kat dia, dia sudah terima. Dia hantar satu orang minta dengan kita RM100. Kita lupa hak kita minta Allah Ta'ala sudah kabul, kita tolak RM100. Apa orang datang ni?
Walau kita dah serabut pun tak dapat apa, dan kita miss rezeki yang kita minta. Itu cara Allah Ta'ala manage kita hari-hari. Sebab tu doktor, bila orang minta dengan doktor tak pernah tolak. Cuma doktor bajet bila doktor boleh beri. Kalau ada banyak atas sikit, tak doktor bagi, cuma doktor bajet. Tolong doa kat doktor ya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Tolong doa. Istighfar hati tuan-tuan. Kalau doktor salah, minta mohon ampun dan maaf. Doktor manusia biasa. Tolong tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Hayyu Qayyum. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Ya Ya Razzaq ya Fattah ya Kafir ya Razzaq ya Fattah Kafir ya Razzaq ya Fattah Kafir ya Razzaq Fattah Kafir. Amin. Wallahu ghalibun ala amri wallahu ghalibun ala amri wallahu ghalibun ala amri wallahu ghalibun ala amri wallahu ghalibun ala amri. Ya Jalal wa Ikram ya Arhamar Rahimin. Wa ijabalah doa hamba Allah ni yang berada di depan di sini ya Allah, para pelajar, guru dan anak-anak pelajar yang berdoa untuk diriku ya Allah, nasiblah hati mereka doa ya Allah. Mereka tidak ada apa-apa kepentingan ya Allah. Mereka benar-benar ikhlas ya Allah mendoakan untuk diriku ya Allah, hamba-Mu yang hina yang kecil ya Allah, yang miskin dan kecil ya Allah. Mohon padamu ya Allah agar Kau ijabah doa mereka ya Allah. Sesungguhnya ya Allah, Engkau yang Maha Murah dan Maha Pemberi ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Amin. Allahu Akbar. Sekurang-kurangnya momen ni berlaku dan tuan-puan boleh dapat mengingati bila Datuk Dr. Rozmi hadir ke sekolah ni. Doktor buat satu amanah doktor. Doktor pun pemimpin. Walaupun doktor bukan ahli politik, tapi doktor mahu jadi pemimpin dalam memimpin agama Allah. Doktor tak sempat jadi ulama, tak sempat. Mungkin nak boleh pertajamkan sikit banyak, tapi nak jadi ulama tak sempat. Tapi doktor akan jadi hamba Allah yang menjaga agama Allah setulus hati doktor. Dan ini juga doktor pesan pada tuan-tuan semua untuk menjaga agama Allah, ummah ini setulus hati kita. Jangan kisah pasal perbezaan, kita cakap pasal kesamaan kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Sama kita. Tiada Tuhan selain pada Allah. Allah selain pada Allah bukan Tuhan. Kita jangan bertuhan pada selain pada Allah. Dan ikutan kita, teladan kita lah baginda Rasul kita. Itu tujuan kalimah syahadat. Sebab tu dalam tahajud, dalam kita bertahajud akhir dan awal, kita kembalikan momen Mi'raj, Isra' Mi'raj Nabi pada Allah Satu Muntaha. Ucapan-ucapan Nabi. Nabi beri salam pada Allah Ta'ala. At-tahiyyatu mubah, bagi salam. Kita ingat bagaimana kita Nabi naik ke Sidratul Muntaha, dan ini dialog yang kita ulangi setiap kali dalam solat. Nabi memberi salam pada Tuhan sekalian alam. Bayangkan bagaimana perasaan kita kalau kita berhadapan dengan orang besar. Pertama, mampu tak kita bercakap, kita berhadapan dengan orang besar yang semuanya miliknya. Dan bila orang besar ni beri welcome kat kita, bagaimana hati? Mampu tak kita hadapi momen ni? Itulah yang baginda Rasul hadap. Salam Allah Ta'ala pada baginda Rasul. Salam Allah Ta'ala pada baginda Rasul, bukan salam Rasul pada Allah. Allah pemilik sekalian alam bagi salam dulu pada hambanya. Masya Allah. Ingat tuan-tuan, cuba lihat ada sudut betapa pengasihnya Tuhan kita. Dijemputnya baginda Rasul naik ke atas Mi'raj, sampai Allah Ta'ala yang menegur baginda Rasul. Kalau kat sini, bayangkan kalau kita masuk, tuan pengetua dulu tegur kita, bagaimana kita rasa? Luar biasa. Ini Tuhan sekalian alam menegur baginda Rasulnya, bagi salam kepada Rasul. Dan momen ni baginda Rasul membalas balik salam, ucapan daripada Tuhan kita. Dan baginda Rasul sempat
meminta untuk kebaikan kita. Bayangkan momen itu tuan-tuan. Mampu tak kita kalau kita berhadapan dengan situasi macam ni, kritikal, cukup kritikal, berjumpa dengan orang yang cukup luar biasa, besar, masa cukup minimum untuk minta kebaikan pada orang lain? Mampu tak? Tak mampu. Tapi itulah kunci kejayaan kita. Kalau kita mampu take care orang lain, macam mana kita nak take care diri kita? Kita jadi orang yang berjaya. Ini yang intipati daripada kita ada ulang dalam solat kita. Kemudian kita menyatakan tiada Tuhan selain pada Allah. Apapun Allah. Apa keadaan Allah, walaupun nyawa kita di mana pun Allah. Ini yang kita kena belajar. Apapun bahaya musibah Allah. Dan untuk sampai pada Allah, teladan baginda Rasul. Itulah kalimat syahadah kita. Kita kena faham betul-betul hari ini supaya kita berbeza. Lepas hari ini kita berbeza dan kita sebarkan maklumat yang tak seberapa untuk bagi ini pada orang lain. Dan kita terus belajar dan mengajar, insya-Allah. Kita berusaha hati pada kat sini. Terima kasih pada Tuan Guru Besar. Dan doktor hari ini dengan kuasa yang diberi pada doktor, dengan izin Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, doktor merasmikan majlis kecemerlangan anugerah pelajar kali ke-14 Sekolah Menengah Bandar Baru Cintuk. Untuk sedang dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asalnya kita nak mengajar hati kita supaya boleh lepas kepegangan kita demi untuk kebaikan agama dan anak-anak kita, umat kita. Mulai hari ini kita bersedekah setiap hari. Walaupun RM1 kita bersedekah. Sebab kita mula faham ini cara Allah Ta'ala menghadirkan rezeki balik pada kita. Sedekah bukan saja kasih sayang atau sebenar iman kita. Sedekah adalah ekonomi. Ekonominya melalui sedekah. Lagi banyak kita sedekah, lagi banyak kita dapat menjana keuangan kita. Mulai hari ini kita percaya ekonomi kita melalui sedekah. Perempuan akan melihat perubahan bila kepercayaan, perbuatan, amal, disertai keyakinan, sabar, insya-Allah akan lumayan sekali. Bukan sahaja pahala, kita tak nak bercakap pasal pahala. Sebab pahala memang Allah Ta'ala bagi. Kita nak cakap pasal benda simple, back to back. Bagi 10 hari ni, kita minta RM1,000 pada Allah Ta'ala. Dan dia mampu bagi, kerana dia Tuhan kita, pemilik alam ini, dan dia Maha Pemurah, Maha Kaya, Maha Pemurah. So tak payah nak question, tak payah nak ragui. Yang penting hari ni kita nilai balik diri kita, kita ubah diri kita supaya kita tingkatkan balik keyakinan pada agama kita. Sekarang ni kita belajar, kita tahu tapi kita tak amal dan kita tak yakin. Keyakinan melalui praktikal, praktis. Kenapa Dr. yakin bagi jutaan ringgit? Kerana Dr. yakin itu dapat balik. Bukan senang. Tapi Dr. mulakan dengan RM1 2004. Setiap kali Dr. ke Masjid Muntakim pada Darul Aman, Dr. tahu RM1. 5 waktu RM5 dalam kebayaan. Akhirnya Dr. mampu infak jutaan ringgit. Dan terus tanpa ada nilai dia. Itu kita cakap segi back to back. Segi rahmat, segi untuk anak-anak kita, keselamatan kita, kebahagiaan, jaminan, sebagainya, terlalu banyak. Asas daripada kehebatan inilah kita meraih cinta Allah. Cinta Allah boleh diundang dengan sedekah. Itu luar biasa. Kalau api neraka boleh dipadam dengan sedekah, tapi yang lebih luar biasa, cinta Allah sendiri boleh diundang dengan sedekah. Dan bila Allah sudah cinta, makhluk pasti menyintai kita. Kalau makhluk sudah cintai kita, hidup di dunia ini penuh dengan kelebihan, kasih sayang dan kelazatan. Luar biasa. Hari ini kita ubah cara. Jangan takut untuk lepas pegangan kita untuk Allah Ta'ala, untuk agamanya, untuk orang yang memerlukan. Dan kita boleh tuntut dengan Allah Ta'ala. Kita tak payah tuntut dengan orang kita beri sedekah untuk dia beri balik kat kita, tapi kita tuntut dengan Tuhan kita. Sebab kita diminta tuntut. Itu adalah kehambaan, kemiskinan, kekerdilan kita dengan dia. Itu cara kita fahami agama kita. InsyaAllah tuan-tuan akan lihat perubahan-perubahan yang luar biasa. Dan di depan kalau ingin bersedekah dan mengamalkan 7 sunnah Rasul, terutama solat tahajud. Solat tahajud combine dengan sedekah kita amal hari ini. Percayalah, buat satu target 40 hari. Apa yang tuan-puan nak? Apa perempuan yang tak ada, apa yang nak? 40 hari, apa yang dapat? Sedekah baca Quran, lepas satu surah, lepas surah Baqarah, apa yang tak dapat? Lepas surah Ali Imran, apa yang tak dapat? Lepas surah An-Nisa, apa tak dapat? Lepas surah Al-Maidah, apa tak dapat? Percayalah, Al-Quran dengan nikmat Allah Ta'ala mampu beri apa kita nak. Asalnya kepercayaan balik pada agama kita. Sekarang kita tanya kita, berapa setakat mana kita percaya pada Tuhan kita? Kita tanya balik diri kita, setakat mana kita percaya pada Tuhan kita? Setara mana kita percaya? Yakin dan kita tara mana?
Lagi banyak kita yakin, lagi banyak kita dapat. Allah Ta'ala berkata, aku seperti mana keyakinan hamba-Ku. Kalau kita yakin bukan di mulut saja, dengan akhlak, dengan perbuatan. Dan hari ini kita akan raih apa yang kita tak pernah raih lagi hari ini. Percayalah, Dr. cabar diri tuan-tuan semua kat sini. Hari ini buat semua Dr. kongsi hari ini, dan pastikan 40 hari raih apa yang tak pernah raih. Setahun dapat apa tak pernah dapat. Kalau dulu pada masa 10 tahun untuk dapat bayangan mimpi kita nak, hari ini mungkin 1 tahun atau 1 bulan kita dapat apa kita nak. Masya Allah. Mari kita sama-sama agungkan, muliakan, tinggikan Tuhan kita dan menjaga agamanya, dan kita tebarkan kasih sayang, silaturahim, menjaga, dan kita amalkan semua ibadah ini hingga di dalam hati kita dan hati kita penuh dengan kasih sayang. Tidak ada perbezaan antara kita. Kita hanya hamba yang mengucap 5 kalimah syahadat dan bergerak menuju Tuhan yang satu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ijabah doa kita, dan insyaAllah testimoni hari ini kita kongsi di hari lain. Kalau ada testimoni berlaku keajaiban, doa-doa hari ini sudah diijabah, sebulan, 2 hari, 3 hari dia tampilkan, bagi tahu pada cikgu, beritahu pada doktor, doa hari ini kita sudah diijabah Allah Ta'ala. Sebab ini momen untuk kongsi. Sebab tauhid, hidayah, taubat tidak akan datang dengan mudah. Semuanya cukup harga yang mahal. Hari ini Allah Ta'ala bagi dengan harga yang cukup murah, dengan sedikit doa, sedikit rayuan, sedikit sedekah. Allah Ta'ala bagi hidayah dengan keajaiban pemberian dia. Ini satu rahmat Allah Ta'ala yang luar biasa pada kita, InsyaAllah. Mudah-mudahan barakat. Kita sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.